Ni laksa Johor abang dah siap bang Oh, berapa ringgit bang? RM10 je bang. Ni apa bang? Ni laksa Johor bang. Laksa Johor? Ya, betul. Panas bang. Panas. Yang mula sekali macam mana proses dia? Spaghetti tu. Okey, ni dah siap ada lah. Dah siap ada. Okey. Ni timun apa bang? Ni timun biasa tapi potongan dia special. Dia letak bawang. Macam biasa lah bawang kan. Toge? Ya, betul toge. Kacang apa? Kacang panjang. Kacang panjang. Yeah. Daun kesum. Daun besar. Tak limau lah. Limau. Yes. Bukan main cantik abang setap lah. Specialnya kuah dia lah. Pekat, dikat ni. Dia rasa dulu. Kasih tuang sikit bang. Oh, cantik bang. Sambal belacan dia kena ada bang. Bagi pedas-pedas sikit lah. Orang Johor memang sambal belacan ni. Oh. Saya memang suka pedas lah. Pedas sangat ke tak? Dia tak pedas lah. Kalau abang nak lagi pedas, boleh minta kita tambahkan lah. Okey bang, ni laksa Johor abang dah siap bang Oh, berapa ringgit bang? RM10 je bang. Berhadapan dengan sekolah SK Seri Abang Ruisi. Oh, dekat depan sekolah 2 depan ni kan? Depan je bang. Jadi kita orang buka setiap hari Rabu sampai hari Senin je bang. Oh, daripada pukul apa? Daripada pukul 10 sampai pukul 6.30. Okey bang. Terima kasih. Sama. Baik, panas. Ini laksa Johor. Laksa Kalau Johor. kau tengok dia pakai macam spaghetti sikit. Oh, betul. Betul kan? Betul kan? Spaghetti. Tapi cara nak makan laksa Johor ni dia orang pakai tangan. Oh. Dia orang pakai tangan. Tak apalah, kita pakai sudu je lah. Nampak dia macam spaghetti lah. Ni dah gaul lah. Ya, dah gaul lah. Oh. Oh. Macam mana? Terasa siap dia punya ikan.